Kisah seekor belalang. Kenapa kamu bersiap lama sangat hari ni? Matahari dah nak naik tinggi dah. Mak pergi je lah dulu. Dah siap nanti saya jumpa Mak kat ladang. Tak ada baju cantik nak pakai pun kat sini. Semuanya bosan. Dahlah keluarga saya miskin. Saya pun tak ada duit. Macam manalah saya nak cari duit untuk beli pakaian baru? Dahlah asyik kerja kat ladang tu, buat tangan dan juga kaki saya jadi kotor dan kusam. Kulit saya pun jadi makin gelap. Kenapalah saya tak lahir dalam keluarga kaya? Ada tukang masak dan orang gaji, mesti seronok. Alamak, kita dah cari semua tempat, tak jumpa Tuan Puteri. Kita nak buat apa sekarang? Maharaja Jade mesti hukum kita kalau pulang dengan tangan kosong. Betul tu. Baik tanya orang yang tinggal kat sini. Mana tahu mungkin ada yang nampak dia. Itu macam dewa-dewa dari kayangan. Tengok tu, cantik betul gaun merah jambu yang dia pakai. Kalaulah saya dapat pakai baju secantik tu. Cik berbaju putih, boleh kami tanya sesuatu? Cik ada nampak seorang puteri terbang dekat sini tak? Oh, seorang puteri? Entah, biar saya cuba ingat. Rasanya mungkin ada. Betul ke? Dia pergi ke arah mana? Kami terhutang budi kalau awak bantu. Saya boleh bantu dengan syarat awak bagi saya gaun awak tu. Awak nak gaun macam ni? Mestilah boleh. Kami boleh buat satu lagi untuk awak sebagai tanda terima kasih sebab awak sudi tolong kami. Cantik sangat. Memang ini gaun yang saya idamkan selama ni. Mesti semua orang akan pandang saya bila saya pergi ke kampung nanti. Jadi sekarang boleh awak tolong tunjuk arah mana Tuan Puteri tu pergi tak? Ya, boleh. Dia pergi ke arah tu. Kalau awak ikut arah tu, mesti akan jumpa dia kejap lagi. Terima kasih. Nasib baik jumpa awak. Harap Puteri tak pergi terlalu jauh dari sini. Mereka dah kena tipu dengan saya. Peduli apa mana puteri pergi. Saya dapat gaun yang paling cantik tanpa perlu belanja 1 sen pun. Saya ni memang pandai. Maaf, Cik, tumpang tanya. Ada nampak seorang puteri dekat kawasan ni tak? Tengok tu, baju hijau dia secantik baju merah jambu yang saya pakai. Kalau saya boleh dapat baju hijau tu juga, sayalah orang paling bertuah. Ya, nampak. Saya nampak seorang puteri dekat sini tadi. Betul ke ni, Cik? Ini berita yang baik. Awak tak tahu betapa susahnya kami semua nak cari dia tu. Nasib baik kami tanya awak. Jadi, boleh awak tunjuk tak arah mana Tuan Puteri tu pergi? Ya, saya boleh tunjuk. Tapi kena bagi saya baju yang awak pakai tu. Baju hijau yang ni? Boleh. Saya akan buatkan satu baju hijau cantik untuk awak, ya? Seronoknya. Sekarang saya dah ada 2 baju yang cantik. Mulai hari ini, perempuan yang paling kaya pun mesti cemburu tengok saya. Sekarang boleh tunjuk pada kami arah mana Tuan Puteri itu pergi? Kalau kami tak jumpa Tuan Puteri, kami akan kena hukum dengan Maharaja Jade. Sana. Saya nampak dia pergi ke arah sana. Kalau awak berdua jalan cepat, mesti akan jumpa dengan dia. Terima kasih banyak ya sebab tolong kami ni. Kami sangat terhutang budi dengan awak. Senang betul nak dapat baju rupanya. Dapat 2 baju cantik dan tak perlu bayar apa-apa. Saya dia boleh tahan pandai juga. Maharaja, kami dah cari merata tempat tapi masih tak jumpa Tuan Puteri. Beta suruh kamu jaga dia. Itu pun kamu tak boleh buat. Sekarang ni dia kat mana pun kamu semua tak tahu. Kalau kamu tak jumpa Tuan Puteri sebelum matahari terbenam, beta akan penjarakan kamu semua. Maharaja, Tuan Puteri sudah ditemui. Apa? Tuan Puteri sudah balik? Tak, tuanku. Rupa-rupanya dia tak tinggalkan kayangan pun. Dia tertidur di bawah pokok di Taman Diraja. Kita bernasib baik. Betul tu.
Dia tertidur kat taman rupanya. Jadi dia memang ada kat sini, ingat pergi ke dunia manusia. Jauh kita mengembara cari Tuan Puteri sampai terpaksa masuk ke alam manusia. Mana kamu tahu dia ada kat Taman Diraja? Kebetulan je saya lalu dekat situ dan ternampak dia tidur di bawah pokok. Apa? Kenapa dia tidur situ? Penat semua dewa bertungkus lumus cari dia. Jadi Tuan Puteri tak tinggalkan kayangan untuk pergi ke dunia. Tapi ada budak perempuan yang cakap dia nampak Puteri. Dia dah perdayakan kita. Betul tu. Dan dia minta baju sebagai ganjaran sebab bantu kita kan? Penipu betul dia tu. Manusia yang teruk tak sangka dia tergamak nak tipu kita macam tu. Kalau jumpa dia lepas ni, saya memang akan ajar dia sikit. Apa kamu kata? Ada manusia yang berani menipu dewa dari kayangan? Betul tu tuanku. Sebab dia nak dapatkan baju baru daripada kami, dia sanggup buat cerita yang dia nampak Tuan Puteri. Saya tak pernah jumpa manusia yang perangai teruk macam tu tuanku. Kita tak boleh biar dia terlepas tanpa sebarang hukuman. Andra, pergi ke dunia manusia sekarang dan ajar dia supaya dia tak menipu lagi. Menurut perintah tuanku. Baju ni memang sesuai dengan saya. Saya patut minta 4 pasang baju daripada mereka. 2 pasang mana cukup? Kenapalah tak terfikir. Tapi mereka nak cepat cari Puteri. Tak sempat nak minta lagi. Alamak, apa dah jadi dekat saya ni? Mana pergi baju cantik saya? Apa sedang jadi pada tangan dan juga kaki saya ni? Masih tak tahu apa kesalahan kamu. Kamu patut kerja keras untuk hidup. Tapi asyik fikir pasal rupa saja. Malah kamu juga sanggup menipu dewa dari kayangan. Hari ini Maharaja Jade hantar saya ke sini untuk hukum kamu. Tolonglah kembalikan saya seperti biasa. Maafkan kesalahan saya tu. Tolong Maharaja Jade. Saya minta ampun. Saya tahu kesalahan saya. Dan saya janji yang saya tak akan buatnya lagi. Dah terlambat untuk minta maaf. Kamu kena hidup sebagai belalang sepanjang hidup. Teruknya, kalaulah saya tahu ini hukumannya, saya mesti tak akan menipu. Saya tak tahu macam mana saya nak hidup macam ni. Macam mana saya nak hidup macam ni? Tunggunya saya. Sebab tipu dan permainkan dewa-dewa dari kayangan. Kerana malu sangat atas perbuatannya, si belalang sembunyi di beluka berdekatan. Kadang-kadang dia akan keluar sekejap dan memandang jauh, mengenangkan pakaian cantik yang dia pernah ada pada satu ketika dulu.